pasukan Garis Sembilan ketika ini. Baik, gerakan daripada Maling. Cuba untuk terus membawa bola hantaran ke dalam kawasan penalti peluang. Masih lagi. Bagaimana percubaan? Yang lakukan. Bagaimana? Ada ruang untuk melakukan percubaan masih lagi. Peluang untuk pasukan Peropok. Bagaimana percubaan ke arah gawang gol sebenarnya. Maling. Ada ruang untuk terus melarikan bola. Masih lagi Maling. Hantaran. Bagaimana ada ruang untuk Inok percubaan dan Inok. Tidak offside kedudukan ni. Hantaran daripada Haji. Mencari Inok. Tandukan daripada Inok. Hantaran kepada Billy. Bagaimana rempatan? Masih lagi Maling. Harus menghantar ke arahkan. Masih lagi Billy. Ada ruang. Rempatan dilakukan tetapi terkena tangan dan bagaimana? Oh. Percubaan. Oh. Kalau kena di tiang gol-gol. Satu hantaran. Tapi sudah pun terperangkap offside. Dapat kepada pasukan Peropok. Coba untuk melepasi peluang untuk pasukan Peropok FC. Gol. Bagaimana Jazli naik ke hadapan. Jazli berjaya merampas. Oh, sayang. Baik, keluarkan ke tengah terus dilorongkan ke belakang nanti di sebelah kanan. Hantaran melantun melakukan rembatan tapi masih lagi lakukan pasukan Peropok satu umpuanan terus menjaga keluar. Bagaimana? Oh, makan tidak offside kedudukan ni. Bagaimana? Ada ruang untuk pemain ini melakukan percubaan rembatan. Pala menjadi penghalang ketat. Ada ruang? Tidak. Masih lagi melakukan kawalan dan bagaimana percubaan? Cio ketika ini melakukan kawalan Nimron. Bola ke tengah untuk Bon. Yang cuba dilakukan oleh Bon percubaan. Oh, terlepas peluang untuk Nimron mendapatkan gol penyamaan untuk pasukan GBU. Tidak. Henry dapat kepada Bon. Apa yang cuba dilakukan oleh Bon. Tolakkan baik kepada rakan. Bagaimana? Itu dia gol. Akhirnya dapat dihasilkan gol penyamaan. Baik, hantaran perarakan. Masih dilakukan pasukan Peropok FC. Rembatan. Tidak sampai perarakan. Ada ruang untuk pemain ini melepaskan percubaan. Masih lakukan pasukan GBO. Bon. Mau mencuba Bon. Oh. Coba untuk mencuba nasib. Tidak offside kedudukan ni. Baik. Ada rakan yang datang dari tengah dan baik gerakan percubaan. Sayang. Inok. Ada ruang untuk mengumpan ke dalam kawasan penalti. Tapi dapat ditanduk. Bagaimana Billy? Tersasar. Ataupun bukan Billy, sebelah kanan ketika ini. Bagaimana? Ada ruang untuk pemain ini. Melakukan percubaan. Baik, percubaan ini. Tersasar sedikit. Baik, dorongan dilakukan. Angkatan terapun dilakukan. Bagaimana? Haji
Tetap kepada rakan percubaan. Bagaimana? Hampir lagi. Dikepung oleh 3 pemain pasukan Propo FC. Hantaran daripada Jamson untuk Inong. Tanan yang dilakukan oleh Tanan. Kasvila. Rebatan terus. Cantik. Hanya mampu dilihat oleh Olud. Bagaimana pencubaan daripada Jamson? Melantun kawalan daripada penjaga gol. Lepas daripada Bob. Serangan daripada pasukan Propo FC. Percubaan. Tidak offside kedua kali. Terlepas pemain Kasvila peluang. Tapi sayang. Penyudah tidak bertenaga. Kembali kepada pasukan Kasvila ni Brown ketika ini. Cari ruang untuk pandangan buat gol. Bagaimana? Satu percubaan ataupun sempakan yang baik sebenarnya. Pelatih terus ditolak kepada Umbob ketika ini. Bagaimana Umbob? Percubaan daripada Umbob. Pelantun daripada kawalan penjaga gol. Sayang terperangkap offside. Baik sepakan ini mencari rakan di far post. Dapat diselamatkan oleh Milin. Bagaimana Nimron? Tidak melakukan larian dari belakang. Dan itu dia. Tiupan whistle penamat sudah pun dilakukan oleh pengadil perlawanan. Jadi keputusan masa penuh Kasvila United 1 dan Propo FC 2.